Hello, Assalamualaikum penonton Impiana. Kali ini saya berada di Semenyih. Tak sangka kawasan yang terpencil macam ni, ada rumah yang hebat, cantik macam ni. Apa nama rumah ni? Ruang Teduh. Jadi kita nak tahu konsep rumah ni macam mana. Jom kita jumpa dengan pemilik rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Impiana, selamat datang ke Ruang Teduh House. Wah, cantiknya rumah. Alhamdulillah. Inilah rumah yang saya panggil Ruang Teduh House kalau muas nak tahu. So rumah ni berkeluasan 4,000 square feet, ada 2 tingkat, atas dan bawah. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, jomlah ikut Syida. Inilah dining area saya. Kalau tetamu-tetamu nak datang ke, diorang boleh stay kat sini, nak lepak, nak makan semua kat sini. Dan sana pula adalah saya punya living hall untuk tetamu-tetamu rehat ke, bercakap ke, berbincang. Dia lebih cozy dan nampak elegan sikit sebab kita gunakan 2 konsep colour sahaja. Kalau muas nak tahu, perabot dekat sini 80% daripada Foshan China. So which is kita punya perabot ni jimat lebih kurang 30% daripada harga dekat Malaysia. Contohlah kalau kat Malaysia 50,000, kita mungkin tak sampai 30,000. Macam tu. Okey Muaz, jom saya bawa dekat family area saya. So kat sini dah kawasan coastal tak Muaz? Kalau Muaz nak tahu kenapa saya cakap macam tu, Muaz tengok belah kanan kita. So belah kanan saya ni, saya guna elemen batu yang kita agak macam saya cakap lah coastal macam tu kan. So bila kita masuk dia dalam keadaan ni, kita akan rasa kita berada dekat mana? Dekat pantai macam tu. Sebab tu saya gunakan elemen 2 warna atau 3 warna, putih, biru dan juga warna beige. Muaz tengok kat kawasan ni, saya letak color-color biru sikit. Dan kalau Muaz nak tahu juga, island table yang Syida pilih ni pun ada elemen-elemen coastal. Kenapa Syida cakap macam tu? Sini-sini kita tengok. Dekat kita punya island table ni, Syida ada masukkan elemen seashell. Sebab itulah dia masih lagi masuk tema-tema coastal macam tu. Kemudian lihat saya punya ornamen ni, saya masukkan seashell juga. Adalah 1-2 kan. Okay, ruang teduh ni dapur dia kecil je. Tapi kita amalkan 2 konsep je untuk dapur ruang teduh ni. Satu organize, satu lagi praktikal. Kenapa saya cakap macam tu? Jom. Kita dah masuk ke konsep interior yang ketiga, iaitu modern Mediterranean. Sebab itulah saya pilih tangga yang bercorak begini. Actually Muaz, kita punya tangga ni adalah last minute planning tau. So Alhamdulillah kontraktor kita jayakan juga. Jom saya nak tunjuk ke atas. Cantik tangga dia. Okey, yang inilah yang saya maksudkan dengan modern Mediterranean tadi. Kalau Muaz tengok sendiri, kalau Muaz naik je Muaz akan rasa cozy and kita nampak dia punya ni elegan. Saya bukan nak masuk baku akak sendiri, tapi saya sendiri merasakan itu. Sebab tu saya pilih warna ini, warna-warna yang earth tone. Kalau Muaz tengok kita punya beam dekat atas ni, ini bukan kayu betul tau Muaz, ini pop beam, jangan tertipu. Tapi disebabkan itulah saya memilih color warna ini, membuatkan jiwa saya, keluarga saya lebih damai dan termasuklah perasaan harmoni itu berganda-ganda lah bila duduk kat family area atas ni. Berapa total anggaran buat semua ni? Okey, untuk pop beam ni sekitar lebih kurang ke RM25,000 hanya untuk beam sahaja. Okey, Muaz, ada ramai yang tanya tahu, ini apa ni sebenarnya? Inilah future wall kita. Yang ini Muaz, saya tak beli pun, saya buat sendiri je DIY. Buat sendiri Iya, saya guna gypsum board sahaja yang bermodalkan tak sampai RM2,000 pun Muaz. Percaya ke tak? Memang tak percaya sebab buat sendiri boleh dapat cantik macam ni, memang puas hati. Sebab Muaz bayangkan satu kemping tu hanya RM20 saja. Satu tempat ni tak sampai RM2,000 lah Muaz. So, untuk kabinet TV ni actually saya buat gunakan gypsum board juga dan saya ambil daripada IKEA yang ini. Dan modal dia berapa dan saya letakkan sekali LED strip ni supaya dia nampak lagi naik lah. Ada lampu, dia tak nampak macam murah lah. Sedangkan kos dia pun tak sampai RM2,000 je Muaz. Okey Muaz, ni lah bilik anak saya. Wow.
So, anak saya punya bilik ni, katil ni saya beli dekat Position China yang kos dia tak sampai 1,200 pun Muaz. Dan yang ini taklah saya tempah sebab saya perlukan yang full height-nya supaya anak saya 3 orang muatlah 3-3. Ni macam tak tahu bukan anak yang makan ni bapak dia yang pakai. Untuk hilangkan stres. So ini pula saya beli wallpaper dekat Shopee je. Saya nampak dan ni mainan untuk anak lah. Okay, inilah bilik master saya. Jom Muaz saya tunjuk. Cantik pintu ni memang buat style macam ni. Ya, saya buat khas untuk bilik saya je. Oh wow. Cantiknya bilik dia. Okey Muaz, inilah bilik saya. Okey, konsep bilik saya juga saya masih mengekalkan natural organic yang mana untuk ruang saya berehat. So saya balik penat letih, inilah bilik yang memberikan saya terapi. Dan belah kiri saya ada kursi urut. Saya ada lounge area untuk saya berehat, tengok TV, katil dan sedikit ruang untuk suami saya lah buat station je. Simple saja kat dalam ni. Okey Muaz, yang ni jangan tak percaya tau. Yang ini pun saya DIY tau Muaz. Buat sendiri juga? Ya, walaupun dia dah kita ambil inspirasi fireplace macam rumah kat overseas, tapi sebenarnya kita gunakan barang lebihan yang ada je sebenarnya. Macam ni kan. Yang ni vinyl bricks. Yang ni ada latas dekat tingkat bawah. Dan bila kita susun, kita letak dah jadi tempat TV. Ni semua ni inspirasi saya juga. Bila kita tidur kat hotel, saya selalu berangan, alangkah bagusnya kalau saya dapat rumah yang ada bilik air yang ala-ala hotel. Ruang ni juga saya attachkan sekali dengan laundry area. Jadi Mas, bila saya dah mandi, saya buka baju kotor saya letak kat sini terus je basuh. Ini yang saya pilih laundry area saya ni, saya minat sangat sebab dia ada pemandangan yang indah. Bagi saya indah lah sebab saya lebih sukakan alam semua jadi. Lepas tengok je lah warna-warna yang saya pilih pun warna-warna ke arah alam macam tu kan. Kejap, saya nampak sistem solar ni. Sini solar ke apa ni? Okey Mas, ini adalah solar system yang saya pilih. Adalah pilihan saya yang paling baik lah setakat ini. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana saya telah menjimatkan 10 kali ganda daripada bil saya yang lama. Bayangkan sebelum ni bil saya 500 ke 600 sebulan. Bila saya pakai solar ni hanya RM60 saja sebulan. Berbaloi dengan rumah yang bagi saya sebesar ini dan guna banyak penggunaan, dengan harga RM60 tu sangat-sangat jimat lah. Sekarang kita nak ganti baju pula kat mana? Inilah saya attachkan sekali kita punya dressing room. So dressing room saya ni saya pilih warna yang cerah sebab nak bagi nampak besar. Dan yang pasti bila kita perempuan ni kita nak OOTD kan Muaz. So kita letakkan sebiji cermin supaya puaslah kita tengok, kita kenali diri sebelum kita keluar dari rumah ni. So dan saya suka juga saya punya dressing room ni adalah konsep yang saya cakap tadi, organize dan praktikal lah. Dan saya nak pesan juga siapa-siapa yang nak buat wardrobe, pastikan korang dah fikir apa nak letak dalam ni. Supaya apa? Supaya kita letak barang-barang yang lebih praktikal. Dan kalau kita rasa tak penting, kita boleh first in dan first out supaya ruang tu sentiasa cukup je walaupun bertahun-tahun. Okey, kenapa saya cakap praktikal? Contohnya macam saya punya iron board, saya letak dekat bawah ni, jadi lepas pakai je saya boleh simpan balik. Macam tu lah. Kat sini lah tempat saya healing-healing petang-petang balik kerja. Kalau balik awal saya lepak kat sini. So yang kita punya garden ni comel je. Saya DIY je. Saya pergi dekat nursery, saya ambil mesh and mesh, saya letak. Dan yang paling unik kat sini apa Muaz? Saya punya kolam ni pun DIY juga. Saya minta kontraktor buatkan menggunakan apa Muaz? YouTube saja. Kita punya cikgu. So bila dia buat alhamdulillah jadi. So berapa saya jimat? Lebih kurang 3-4 ribu jugalah daripada harga kalau kita ambil kat luar. Okey, baiklah, itulah rumah ruang teduh yang di-explain oleh Syida tadi. Terima kasihlah Syida kerana jemput Impiana. Bukan jemput Impiana lah, Impiana datang sendiri untuk shoot rumah ni kan. Alhamdulillah, terima kasih Impiana juga Akmal kan, kemudian Muaz sendiri dah sudi meluangkan masa untuk interview rumah saya ni kan. Saya harap perkongsian saya tadi sedikit sebanyak dapat membantu warga-warga yang melihat menonton kita punya video hari ini, supaya mana-mana yang kisah-kisah boleh jadikan inspirasi, mungkin jadikan pengalaman saya yang sebelum ni bolehlah diubah sebagai nak ambil iktibar dan sebagainya. Jadi kepada semua penonton Impiana, kalau nak tengok lagi rumah-rumah cantik, nak dapat tips dekorasi, nak ambil inspirasi, teruskanlah follow kami di Impiana. Kita jumpa lagi di next rumah. Kita tak tahu dekat mana rumah mana kita nak terkejah kali ini. Jadi jangan lupa terus follow kami di Impiana. Bye.